Halo, Assalamualaikum. Hari ni hiking ke Bukit Taiso. Starting di FGS Bahau ni ya, itu pintu masuknya. Dia ada sediakan kayu tau. Untuk korang mendaki, dia bagi free je. Lepas tu pulang balik. Bagi aku trek ni memang mudah dan easy sangat guys. Orang sawit hari-hari hiking. Jalan punya jalan, tahu-tahu sudah 50% perjalanan. Dia ada bagi dua cabang. Belah sini Bukit Naga, belah sini Bukit Taiso. Kita layan view dulu. Steady. Member seorang tumpas. Kita orang ni pergi bertiga tau. Seorang dah tumpas, jadi tinggal dua orang. Jadi dia tunggulah pangkir dan tempat rehat yang sedia ada di bawah. Yang mana nak lepaskan hajat hanya. Dah tiba ke atas ni pun boleh pancung ke puncak naga juga guys. Aduh, kita hampir ke puncak. Padahal Bukit Taiso je pun. Raya dah habiskan tapi masih ada jual lemang lagi guys. Lemang hiasan. Yes, sekarang kita dah berada di puncak guys. Ketinggian di Bukit Taiso ini adalah 330 meter. Ini view dia guys. Cantik tempat ni, kemudahan pun banyak disedia ada. Ada jual air, ada jual roti, ada banyak tempat bergambar seperti rumah pondok kecil ini. Pangkin-pangkin, banyak pangkin sebenarnya. Ini pun salah satu gambar kita orang lah. Alright, tiba masa untuk kita fly guys. Luncur. Layan view dulu. Puncak Harimau Melaya. Ni harimau dia. Bukit Taiso. Yang awak Jepun negro. Tak pernah ucap hello tapi kau melambai. Aduh. Ini apa nak buat tadi? Tadi apa nak buat? Buat apa? Ada lagi track. Not bad. Tu tempat tadi guys. Pasir, bukan berkacang. Reverse guys, reverse. Kaki ujung jari kesakitan yang teramat sangat ni. So ini cara untuk menguatkan lutut, menyedapkan jari-jari jemari kaki anda daripada sakit. Ini solusinya. Tapi track kena macam ni lah. Kalau macam ni, luncur. Itu saja, bye.